Bakal pesara yang akan bersara dalam masa 3 tahun lagi pada tahun 2028, anda perlu ada sekurang-kurangnya RM390,000 dalam simpanan. Dengan simpanan sebanyak itu, kiraan tempoh persaraan sekitar 20 tahun, anda boleh berbelanja sekitar RM1,625 sebulan. Jika anda rasa RM1,625 tidak cukup untuk persaraan, anda boleh tetapkan berapa jumlah perbelanjaan yang anda mahu sewaktu anda bersara nanti. Katakan anda ingin bersara dengan RM5,000 sebulan, RM5,000 darab 340 bulan iaitu 20 tahun, bersamaan dengan RM1.2 juta. Jadi bagi yang baru mulakan perancangan untuk simpanan persaraan, simpanan dalam bentuk emas adalah antara yang paling baik untuk simpanan jangka masa panjang. Kenaikan harga emas secara purata sekitar 10% tahun memberikan keuntungan yang lebih berbanding dengan simpanan KWSP, ASB dan tabung haji. Simpanan emas bersama Public Gold adalah mudah, murah dan patuh syariah. Jadi bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas untuk persaraan ataupun ingin bekukan simpanan emas anda dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video 5 langkah daftar akaun Public Gold. Pendaftaran adalah percuma sahaja dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda. Sila follow saya untuk more sharing tentang emas.